Kuala Lumpur. Pada petang tahun 2007, kepekikan bandaraya metropolitan ini ibarat terhenti seketika apabila suara sang putera memecahkan suasana. Lahirnya seorang putera kepada pasangan Nagian Ramu, anak lelaki Sela Perumal, dan suri hatinya Mohana, anak perempuan Permal, dengan kelahiran cahaya mata yang dinanti-nantikan. Putera sulung kepada pasangan ini dilahirkan pada tanggal 11 Ogos tahun 2007 di Hospital Kuala Lumpur. Permata insan kepada pasangan bahagia Nagian Ramu dan Mohana lahir sebagai anak sulung daripada 3 beradik dengan perwatakan yang ceria, menjadi penyejuk mata dan anak harapan keluarga serta menjadi pelindung dan role model kepada adik-adiknya. Seawal usia 4 tahun, beliau telah menerima pendidikan formal di Smart Reader Kids dan kemudian meneruskan langkah pertamanya di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 1 yang telah banyak memberikan pengalaman awal untuk diteroka dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2020, beliau meneruskan pendidikan di peringkat menengah di SMK Hillcrest. Di sana, beliau telah menunjukkan keaktifan dalam pelbagai aktiviti sama ada akademik atau co-curriculum. Beliau pernah menyertai dan mendapat kepujian dalam Malaysia National Chemistry Quiz serta memperoleh merit, menyertai Young Artist Awards, ELS English Language Ambassador Awards, aktif dalam pertandingan catur peringkat sekolah dan pernah dinobatkan sebagai murid cemerlang tingkatan 4 dengan GP 2.33 yang telah menjadi memori paling indah dalam sejarah hidup beliau. Terbit suria menyinar diri, indah berseri menguning terang, adab mulia cerminan diri, sahsiah murni dikenang orang. Bakatnya semakin terserlah apabila beliau berjaya menjawat jawatan penting di sekolah. Antaranya menjadi setiausaha Lembaga Pusat Sumber Sekolah, pengerusi Kelab Doktor Muda, ahli aktif dalam sukan badminton, ahli aktif dalam kadet polis, bendahari Rumah Sukan Biru dan pencapaian 5 bintang nilam. Meskipun sibuk dalam pembelajaran, minat beliau dalam collecting coin tidak pernah dilupakan dan telah mula mengumpul sejak di sekolah rendah lagi. Dengan hanya berbekalkan tidur selama 3 jam sehari, beliau tidak pernah merasakan penat dan menjadikan pembelajaran itu sesuatu yang menyeronokkan. Hasilnya, beliau telah memperoleh keputusan yang membanggakan dalam peperiksaan pertengahan sesi akademik dengan mendapat 9A serta peperiksaan percubaan SPM 2024 dengan merekodkan pencapaian 7A. Situasi ini telah menjadi pembakar semangat beliau untuk terus bercita-cita supaya dapat memahatkan nama sebagai pelajar cemerlang di sekolah bertuah ini. Dalam hutan adanya gaharu. Perasaan hatinya semakin ketakutan, meredahi kesulitan. Itulah guru, jasa baktinya sukar dilupakan. Bercita-cita menjadi seorang doktor. Beliau sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama guru dan rakan-rakan lain dan itu menjadikan beliau contoh yang sangat disenangi semua. Bila ditanya dengan pegangan hidup, anak kepada pasangan Nagian Ramu dan Mohana ini berpegang kepada prinsip sacrifice for what you want or what you want becomes the sacrifice. Guru idola beliau adalah seorang guru disiplin yang sangat tegas dan disegani, iaitu Cikgu Hilmi Faiz. Manakala insan yang menjadi idola adalah Encik Nagian Ramu yang merupakan ayah kesayangan beliau.
dengan pencapaian PAJSK iaitu 73.04% mendapat grade B serta pencapaian murid ini yang memperoleh 9A iaitu 5A tambah, 1A dan 3A tolak dalam CJ Pelajaran Malaysia SPM 2024. Dengan ini dinobatkan Harish Ram, anak lelaki Nagian Ramu, sebagai tokoh murid SMK Hillcrest bagi tahun 2024.